Ini adalah panjang Sungai Muar yang saya rancang untuk teroka. Cuma 159 km. Dan dia umpama kan, macam daripada Melaka nak pergi ke Kuala Lumpur kan, naik kereta 2-3 jam sampai lah. Tapi perancangan teroka Sungai Muar ni kan ambil masa 3 bulan nak nyudahkan dia weh. Dengan 3 kali cubaan dan 2 daripadanya gagal kerana masalah teknikal. Lepas tu kan, makin ke hilir kita pergi, selekoh tu akan menjadi semakin besar, sehinggalah satu selekoh mengambil masa 15 ke 40 minit untuk menghabiskannya. Sana Tanjung Agas, Masjid Tanjung Agas. Kat situ kalau korang datang, ada papan informasi yang mengatakan fakta tentang Sungai Muar ni dan maksud Sungai Muar tu apa. Malam tadi kita tumpang tidur dekat jeti Sahabat di kampung Sungai Ranggam, Pancur. Terima kasih pada Abang Ijan dan juga Wak Semeri sebab bagi kami tempat tidur. Dan kami memang melepaskan penat setelah seharian mengharungi Sungai Muar pada hari pertama ni. Pada pagi ni saya dengan Muhib pun set up lah barang-barang dan refill minyak yang dibeli daripada Abang Ijan. Dekat jeti Sahabat ni bukan setakat makan je ada, minyak pun ada jual geng. Alright geng, enjin masih loop. Kita akan meneruskan kembali kita punya ekspedisi teroka Sungai Muar kali ketiga. Hari kita orang akan pergi menuju ke Muara Muar. Semoga semuanya dipermudahkan dan kita selamat pergi dan balik geng. Jeti Batu tu yang saya cakap. Belum kami meneruskan menuju ke Muara Muar, Abang Ijan nak hantar kita orang pergi dekat satu jeti batu. Jeti ni tengok khabar jeti orang lama lah. Jeti orang lama kan, Taman Portugis dulu. Let's go kan. Jadi pada pagi ni, geng-geng daripada jeti Sahabat temankan sehinggalah dekat Jambatan Pagoh yang dekat highway tu geng. Alright geng, depan ni Jambatan highway Pogo. Kalau korang pergi Yomping Pogo, lalu Jambatan Sungai Muar ni lah dia. Jeti dia. Oh ada jeti je lah. Yang jeti Taman Portugis. Alright geng, ada satu jeti ni. Ni dengar cerita